Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan memohon pertolongan Allah Subhanahu wa taala untuk kita dapat mempelajari tafsir ringkas tafsir An-Nasyi'in. Yang Ustaz baca ini ialah Tafsir Al-Quran Lin-Nasyi'in karangan Dr. Abdul Halim Uwais Ali Abdul Muhsin Jabar. Jadi dialah tafsir ringkas untuk kita memahami tujuan-tujuan ayat dan sedikit pelajaran daripada ayat-ayat yang Allah turunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada malam ini kita akan memulakan surah Maryam. Surah Maryam ini dimulakan Allah Subhanahu wa taala selepas bismillah, kaf ha ya ain sad. Kaf 6 harakat, ha ya 2 harakat, ain sebahagiannya 4 harakat ataupun 6 harakat, sad 6 harakat. Kaf ha ya ain sad. 1 2 mula, beramai-ramai. 1 2 mula. Sekali lagi. Kaf ha ya ain sad. Allah Subhanahu wa taala memulakan surah ini dengan huruful hijaiyah. Huruful hijaiyah. Huruf hijaiyah ini ada 28 ataupun 29. Tujuannya Allah Subhanahu wa taala, sebahagian daripada ulama tafsir menyebutkan tujuannya ialah supaya menjadi sebagai satu mukjizat, sebagai suatu yang melemahkan orang-orang Arab. Kerana huruf-huruf ini seperti mana orang-orang Arab bercakap, dia macam mereka bercakap juga, tetapi yang ini lain macam. Jadi orang Arab bila dengar ayat ini, bila dengar ini macam biasa aku punya sebutan-sebutannya, tetapi yang ini lain macam. Jadi bila dia rasa macam tu, maka hati mereka itu akan tertanya-tanya, apa dia yang seumpama ini. Tidak sama macam syair, tidak sama macam karangan-karangan mu'allaqatus sab', syair-syair qasidah yang menang pertandingan setiap tahun akan digantungkan di kelambu Kaabah. Tak sama syair ini dengan Al-Quran, tetapi dia punya hurufnya sama. Adakah ha ya ain sad itu sama macam orang Arab cakap? Ada perkataan-perkataan huruf-huruf itu dalam percakapan mereka, tetapi macam ni punya cara tak sama macam syair, tak sama macam karangan-karangan sastra mereka. Oleh yang demikian, mereka akan tertumpu perhatian mereka untuk tahu apa cerita daripada huruf-huruf ini saja. Macam alif lam mim. Sebahagian daripada ulama tafsir menyebutkan ada lebih kurang 29 permulaan surah yang dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah. 29 surah yang dimulakan dengan huruf-huruf hijaiyah. Dan selepas daripada huruf hijaiyah itu, kebanyakannya akan menyebutkan tentang kehebatan Al-Quran. Kita ambil satu contoh. Alif lam mim dzalikal kitab. Dalam surah Al-Baqarah, dia lepas sebut alif lam mim itu, huruf-huruf hijaiyah tu, Allah Taala sebut tentang Al-Quran. Kemudian kita lihat juga surah Yasin wal Qur'anil Hakim.
Lepas huruf hijaiyah itu Allah Ta'ala sebut pula tentang Quran. Nun wal qalami wa ma yasturun. Nun, dan juga demi pena dan apa yang ditulisnya. Ini juga Quran, sebahagian daripada maksud wal qalami wa ma yasturun itu. Sebahagian daripada ulama mengatakan bahawa Allah Ta'ala memulakan ayat-ayat ataupun ayat Quran ini dengan huruf-huruf hijaiyah, kemudian dia akan sebut tentang Quran. Kalau dia tak sebut terus direct selepas daripada huruf hijaiyah itu, dia akan sebut tentang Quran itu di akhir daripada surah itu. Apapun tuan-tuan, tujuan daripada huruf-huruf hijaiyah ini tadi adalah untuk memberikan rasa lemah, adalah untuk mencabar orang-orang Arab. Mereka lihat huruf itu macam huruf Arab, tapi tak boleh mereka mendatangkan karangan karya yang seperti itu, kerana karangan dan karya yang seperti itu adalah dari Allah Subhanahu wa taala. Kita lihat dalam surah Maryam ini, Kaf ha ya ain sad zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Allah menyebutkan, menceritakan rahmatnya kepada Zakaria, dan ini adalah merupakan Quran. Kita tidak akan tahu cerita tentang Zakaria ini kecuali lepas kita tahu tentang Quran ini yang menceritakan tentang Nabi Allah Zakaria. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan zikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria, supaya kita dapat melihat betapa rahmat Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-Nya Zakaria. Betapa sayangnya Allah, rahmatnya Allah kepada hamba-Nya, nabinya bernama Zakaria. Nabinya bernama Zakaria. Innada rabbahu nidaan khafiyya. Dalam Quran banyak id. Wa idh qala Musa liqaumihi wa idh qala Allah ya Isa. Id ini antara tafsir yang Ustaz sempat baca, di antaranya lah Profesor Hamka. Dia menyebutkan id itu kita kena terjemahkan macam ni, dan kenanglah ketika. Dan kenanglah ketika. Jadi kalau wa'iz dan kenanglah dia. Kalau is, itulah kenanglah, ingatlah, flashbackkan balik ceritanya itu. Macam Bani Israel juga Allah Ta'ala wa'iz qala Musa wa'iz, supaya manusia ataupun kita ini mengenang balik, mengingatkan balik ketika mana Allah beri rahmat-rahmatnya, nikmat-nikmatnya kepada Bani Israel. Kepada dalam kita ini iznada rabbahu nidaan khafiyya. Cerita Nabi Zakaria ini Allah Ta'ala ingin mengingatkan kepada kita, kenanglah